dia boleh minta izin nak main bola petang. Wow. Cakap, ya betul Haris. Ini bulan puasa tau. Okey, Nana ada anak lelaki. Dia ni kalau puasa je, dia balik sekolah mesti dia berzikir. Mami penat, Mami haus, Mami nak buka puasa, Mami tak larat. Mami lama lagi dia dah buka puasa. Itulah zikir yang dia selalu ulang setiap hari bulan Ramadan. Ikhlas nak dengar. Sebab dia dah besar, umur dia masih 9 ke 10 tahun, cakap Haris. Sampai bila nak buka puasa tengah hari? Dah besar, bukalah puasa sampai akhir je kan? Tapi bila spirulina tiba, bila kita kenal spirulina dan nak terpaksa dia makan spirulina masa sahur, Masya Allah, dia dah balik tak berzikir. Dah tak ada dah zikir-zikir nak buka puasa haus ni, tak ada. Malah dia boleh minta izin nak main bola petang. Wow. Cakap, ya betul Haris. Ini bulan puasa tau, nak main bola. Nanti balik jangan minta buka puasa dengan mami janji. Okay, mami janji. Dan dia pergi main bola, balik tu dia boleh bertenang tanpa minta buka puasa. So Nana rasa spirulina ni memang amazing, especially untuk anak-anak yang baru nak belajar sahur berpuasa kan, dan jenis yang tak suka makan. Anak Nana memang tak suka makan sahur. So memang bagus sangat kita introduce ke anak-anak kita makan spirulina masa sahur, sebab dia akan release energy tu sikit-sikit and sustain sampai petang, InsyaAllah.